Okay guys, ramai orang pilih minyak masak berdasarkan satu faktor sahaja, iaitu smoke point. Tapi sebenarnya, smoke point ni bukanlah faktor yang paling penting apabila kita nak pilih minyak masak yang selamat. Sebenarnya, minyak masak boleh mula rosak sebelum dia berasap, dan apabila ia dipanaskan berulang kali, ia boleh menghasilkan bahan yang tak baik untuk badan. Minyak yang tinggi dengan polyunsaturated fats PUFAS, contoh seperti minyak canola, minyak bunga matahari dan juga minyak jagung, dia ni lebih mudah teroksida, especially apabila ia dipanaskan berulang kali. Sebaliknya, minyak masak yang tinggi dengan MUFAS ataupun monounsaturated fatty acids, contoh seperti minyak zaitun, lebih stabil apabila ia dipanaskan. Sebab tu kajian dalam sains pemakanan menunjukkan yang olive oil menghasilkan kurang produk pengoksidaan yang berbahaya berbanding dengan beberapa minyak PUFAS walaupun ia dimasak. Baru-baru ni pun saya dah mula beralih kepada minyak masak yang berasaskan minyak zaitun, contoh seperti CHT Virgin Olive Oil for Cooking ni. Minyak ni adalah 100% natural virgin olive oil untuk tujuan memasak, dan jangan kita confuse, ni bukan extra virgin olive oil. Dalam bahasa mudahnya, minyak masak yang lagi tinggi antioxidants akan lebih stabil apabila ia dipanaskan pada suhu yang lebih tinggi. Jadi guys, kesimpulannya, jangan kita pilih minyak masak berdasarkan smoke point semata-mata. Ada banyak minyak yang walaupun smoke point dia tu tinggi, tetapi dia boleh mula menghasilkan bahan-bahan yang boleh menyumbang kepada keradangan dalam badan.